Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Syahidah Husna dari SMK Tunku Anum Tunku Abdul Rahman. Pada hari ini kita akan belajar topik garis lurus. Khususnya adalah standard pembelajaran 9.1.4 menyiasat dan membuat inference tentang kecerunan garis selari. Sebelum kita mula, mari kita ulang kaji sedikit tentang maksud kecerunan. Kecerunan adalah perubahan Y terhadap X atau dalam bahasa mudahnya ialah kecondongan garis. Mari kita teruskan dengan contoh 1. Soalan contoh 1 ialah tentukan sama ada pasangan garis lurus Y tambah 2X sama dengan 14 adalah selari dengan garis lurus 3Y sama dengan negatif 6X tambah 3. Langkah yang pertama, kita perlu menyusun kedua-dua persamaan ini dalam bentuk arm kecerunan iaitu Y sama dengan MX tambah 3. Bagi persamaan yang pertama, Y tambah 2X sama dengan 14, kita susun semula supaya menjadi Y sama dengan negatif 2X tambah 14. Kemudian kita bandingkan dengan persamaan bentuk arm ini dan kita dapati kecerunannya ialah negatif 2. Manakala bagi persamaan yang kedua pula, kita bahagikan semua dengan 6 dan kita akan mendapat Y sama dengan negatif 2X tambah 1/2. Dan kita bandingkan seperti tadi, kecerunannya ialah negatif 2. Mari kita bandingkan kedua-dua kecerunan, iaitu persamaan pertama dan persamaan kedua mempunyai kecerunan yang sama, iaitu negatif 2. Maka kita boleh katakan yang Y tambah 2X sama dengan 14 adalah selari dengan garis 3Y sama dengan negatif 6 tambah 3. Seterusnya, kita teruskan lagi dengan contoh 2. Soalannya ialah tentukan sama ada garis lurus Y sama dengan 3X tambah 8 adalah selari dengan garis lurus 6Y sama dengan 3X tolak 9. Untuk persamaan yang pertama, sudah berada dalam persamaan bentuk arm iaitu Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita bandingkan Y sama dengan 3X tambah C untuk dapatkan nilai kecerunan. Nilai kecerunannya kita dapati ialah 3. Untuk persamaan kedua, 6Y sama dengan 3X tolak 9, kita bahagikan semua dengan 6. Dan akhirnya kita akan dapat Y sama dengan 1/2X tolak 3/2. Dan kita bandingkan dengan persamaan arm ini, manakala kita akan dapati bahawa kecerunannya ialah 1/2. Jadi, untuk kecerunan persamaan pertama ialah 3 dan kecerunan untuk persamaan yang kedua ialah 1/2. So, nilai kecerunan untuk kedua-dua garis adalah berbeza. Jadi, kecerunan kedua-dua garis lurus adalah tidak sama. Maka, Y sama dengan 3X tambah 8 adalah tidak selari dengan garis 6Y sama dengan 3X tolak 9. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, ingatlah kalau persamaan mempunyai kecerunan yang sama, maka garis itu adalah selari. Tetapi, jika kecerunannya berbeza, kedua-dua garis adalah tidak selari. Diharap dengan video ini dapat membantu murid-murid untuk menjawab dengan lebih yakin. Sekian, terima kasih.